Setelah kita menyembah namanya isi dan dipasambahkan. Isi dan dipasambahkan ada dua aspek, iaitu iman, Islam, tauhid dan makrifat. Mana iman dan makna iman ko percaya dengan Allah. Percaya awak dengan Allah. Percaya ke Allah. Kalau ju awak seorang ju percaya beriman kecil awak je tak bisa. Kita beriman harus dengan Allah. Sebab nan pandai kita ndak ada apa-apa. Kalau inyo kecilnya beriman seorang, tu nak sampai lagi iman itu tu. Jadi kalau awak beriman dengan Allah, kalaulah dengan Allah awak beriman insya Allah. Sebab nan ada di awak ku Allah punya sadonya. Hayat Allah nak punya. Ilmu Allah nak punya. Kudarat Allah nak punya. Iradat Allah nak punya. Sama Allah nak punya. Basar Allah nak punya. Kalam Allah nak punya. Kan itu sadua dia nak nambah namu sifat ma'ani. Kan tujuan tu dia tu sifat Allah nan tajali di diri awak, babake di tubuh nan kasar. Tujuan tu dia tu. Ada dona punya awak cie je dah. Kan dia nak. Mana punya awak? Ku awak punya duit betul mati. Ku awak nak punya ilmu betul banyak ni nak tahu. Ku awak nak punya kudarai, bahama ku mangkik ku nak taluk dia awak je. Nak taluk aras ke nak taluk. Ku awak nak punya iradat betul ada ni nak bakandak. Ku awak nak punya sama, bahama ku ada nak bakak. Ku awak nak punya basar, betul ada nak betul. Ku awak nak punya kalam, betul ada nak bisu. Berarti bah, you punya awak. Kan ada orang kan? Ma pandai awak. Berarti kalau beriman awak ke Allah dengan Allah. Kalau nak dengan Allah, tak bisa awak beriman kepada Allah. Karena kita memakai sifat Allah. Kau hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Lah kita kaji tadi, pada bilahi baka bilahi. Lenyap di dalam Allah, kakak dengan Allah. Lenyap dengan Allah kau baak, tak dipandang alam kau dah. Allah SWT. Kekal dengan Allah baak, di dalam kita kau memandang zat Allah, musahadah dengan Allah, kita lai tahu wasau diri kita nama madak. Lai adu alam kau. Kaji Allah Muhammad. Kalau panah pilah kau ada pakai Muhammad ke dah. Allah mana aja nya. Kalau bakabilah kau Allah Muhammad. Allah nama jadian, Muhammad dijadian. Bakabilah. Kekal dengan Allah. Tapi nanti kau indak dake apa yang dijadian kau dah. Hatinya kau dake kadake apa orang namanya dia. Langit je bumi kan jadian. Aras kursi kan jadian. Iku dunia aku kan jadian. Awak pun kan jadian. Yo tu. Tapi awak jangan dake kepada pun nan dijadian Allah kau. Banyak dake lah awak kadake Allah nan majadian. Encak awak dah kek namanya dia. Boleh kan dak awak? Kalau dah kek awak kada kek nan dijadian ko samo ndak bisa gitu orang. Samo lamah. Samo bansai. Samo ndak ada apa-apa. Samo ndak baku darai. Ai pola kaji mutu ampusakum qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Alun mati awak lain. Tolong kita matian kaji ikut dulu. Pulang ke Allah. Sebab orang mati itu dah duit lah. Pulangi duit kau kini ke Allah. Orang mati dah ada kudarai dah. Pulang kudarai itu ke Allah. Orang mati dah ada beradat. Pulang iradat itu ke Allah. Orang mati dah ada berilmu. Pulang ilmu itu ke Allah. Orang mati dah ada mandanga. Pulang mandanga itu ke Allah. Orang mati dah ada maliek. Pulangkan maliek itu ke Allah. Orang mati dah ada mengecek.
pulang kecek tu ke Allah. Jadilah pulang ke Allah. Lah samu kita jo orang mati. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Sebelum kita diinalilahkan di orang banyak, awak mainalilahkan diri awak seorang dulu. Pulangan awak dulu sama suai duit kau. Nanti kita menapik je lain. Waktu aja sampai bilangan sudah. Pulang kini. Tak bisa awak dah. Awak tak bisa mangga-mangga dah. Nak mangga-mangga awak kini. Jangan bangga. Sebagaimana Buya lah mengaji sebelum kau kita dari tanah tinggal di atas tanah, memakan hasil tanah, kembali lu balik kepada tanah. Jangan sekali-kali bersifat seperti langit. Lama lihat awak dari tanah tinggal di atas tanah, memakan hasil tanah, balik kepada tanah. Jangan awak bersifat sepertilah langit. Agak suai awak. Ada orang di langit dasar kau. Saya tunjuk tangan. Mama tuan dasar di langit. Ada orang. Antum min Adam, Adam min turab. Kamu dari Adam, Adam dari tanah. Awak apa? Api, angin, air, tanah. Api, darah, angin, urek, air, tulang, tanah, daging. Lewat barangah. Api. Lewat dua urek. Angin. Lewat dua tulang. Air. Lewat dua daging. Tanah. Lewat dua api ku banyak wah. Dah. Angin le banyak wah. Dah. Air le banyak wah. Dah. Tanah le banyak wah. Kampe-kampe le banyak wah. Tunan awak. Mai duit awak. Adam setelah dijadian di sarugo bantu patuang tagaknya. Bamato lai macali indah. Batalingo lai mandangai indah. Balida lai makato indah. Bila masuknya berfungsi tajali roh Allah. Ditiupkan di Allah rohnya, tajali sifatnya tujuah. Mako bakal ajoe. Mato pandai malie, talingo mananga, lidah bakato. Pisau luntun, nado pandai maka-maka. Berarti dan hakikat nan punya sifat itu Allah Ta'ala. Nan awak apa? Diawak dinyatuan di diri, babakih di tubuh anak kasa, tapi nak awak nan punya orang. Ba awak mako sombong. Dado bisa masuk sombong dari duit aku dah. Kau pandai sang ini daripada kawan awak nasianu. Jangan seperti itu.